Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi dengan matematik tahun 5 pada muka surat 6. Okey? Of course, buku teks lah. Okey, dan terus kita terus kepada soalan nombor 1. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Cikgu dah salin semula. Okey? Jadi dia nak nilai tempat. Okey, dan nilai digit. Nilai digit. Okey, jadi untuk nilai tempat, tengok, kita nak kena pergi sana lah, kepada nombor yang bergaris. Tapi kita hafal dulu. Nilai di sini, nilai tempat di sini adalah sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi yang ni adalah ribu. Ribu. Dan nilai digit, kita ambil nombor ni dan tulis berapa digit lagi yang di belakang ni, tapi semua tu adalah nilai kosong. Gantikan sebagai kosong. Jadi kita dapat nilai digit tersebut ialah 8,000. Nilai tempat 1,000, nilai digit 8,000. Okey? Dan pada sini 1. Kita ulang balik. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi nilai tempat ialah ratus ribu. Nilai digit, tulis nombor tersebut, gantikan nombor yang lain yang berada sebelah kanan tu dengan kosong. Jadi 100, 000. Jadi bernilai 100,000. C. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi nilai tempat adalah puluh ribu. Dan nilai digit 5. Dan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kosong selepasnya. Okey, asingkan 3 dalam hujung dengan 2 nombor sini. Kalau 3, 3 lah. Okey. Jadi nilai digitnya ialah 50,000. D. Sekali lagi. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi nilai tempatnya adalah ratus. Nilai digitnya kosong. Okey? Okey, soalan 2. Kita sambung soalan 2. Lengkapkan ayat berpandukan kad nombor di bawah. Kita baca nombor ni dulu. 270,198. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. 270,198. Okey, ditanya soalan A, nilai tempat bagi 2. Okey, kita baca. Nilai tempat bagi 2. Apa dia? Nilai tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi untuk 2 ialah ratus ribu. Okey, itu nilai tempat. B. Nilai digit bagi 7. Nilai digit bagi 7. Nilai digit, salin nombor 7 ni dan bilang ada berapa nombor selepasnya, iaitu nombor sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Tapi semua nombor itu gantikan sebagai kosong. Jadi 70, 000. Jadi nilai digit ialah 70,000. Soalan C. Digit di tempat ratus ialah
Ratus mana? 10 ratus. Ialah 1. Okey? Itu dia punya nilai. Bukan nilai, tempat dia. Okey? Ataupun digit yang berada digit di tempat ratus. Okey? D ialah nilai digit bagi 9. Okey, lagi soalan dia maksudnya apakah nilai digit bagi 9? Jadi nilai digit 9 salin 9 dan ada satu nombor di belakang kita gantikan sebagai kosong. Jadi nilai digit bagi 9 ialah 90. E ialah nilai tempat bagi 8. 8. Okey, nilai tempatnya adalah sa. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Dan F, digit di tempat ribu. Di tempat ribu, apakah nombornya? Sa, puluh, ratus, ribu. Jawapannya kosong. Soalan 3. Cerakinkan 709,165 mengikut nilai tempat. Jika ada perkataan nilai tempat, maksudnya perkataan sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu mesti dinyatakan. Okey? Jadi kita kata ini 700,000. Dan kita tambah dengan digit seterusnya 0,000. Tambah 9,000. Tambah 100. Tambah 60. Tambah 5 sa. Okey? Dan soalan terakhir. Nombor 4, lengkapkan. 340,935 ialah berapa tambah 30 tambah berapa tambah 40,000 tambah 5. Okey. So, jawapan ni tak tersusun. Jadi, kalau kamu heran apa nak tak sini dan sini, ialah dua jawapan yang mungkin kamu akan buat berlainan daripada kawan kamu. Tapi jawapan tu nilai yang sama, mungkin dia letak di sini, kamu letak di sana, dia letak di sini, kamu letak di sana. Okey? Jadi, macam mana nak cari dia? Tengok 30. 30 yang mana digit 30? Adakah yang ini atau yang ini? Ni yang 30, kamu potong. Maksudnya dah ada nombor tersebut. 40,000. Nilai yang di sini 40,000. Ada lagi tak? Ada 5 di sini. Jadi ada 300,000 dan 900. Kamu nak letak apa-apa dulu boleh je. Sebab kotak cikgu kecil di sini, cikgu akan letak 900 di sini dan 300,000 di sini. Okey, lengkaplah. Jadi 340,000. Dia tak ada ribu tu saja. Dan kemudian 935. Kita boleh susun baliklah. Okey, tapi soalan dia tu tak bersusun. Kita boleh letak 900 sini, 300,000 di sini atau 300,000 di sini, 900 di sini. Okey? B.
417,085. 400,000. 400,000 yang inilah 4. Ada lagi 0 yang ini 0 ada lagi tak 10,000. 10,000 yang ini. Dan kemudian 5 sah di sini. Apa lagi yang belum kita potong? Ada 2 nilai. Yang pertama nilai 7,000. Okey, 7,000. Dan kemudian yang ini nilainya ialah 80. Okey, jadi cara nak menunjukkan tempat tu kan. Okay, 80. Ini ialah nilai digit. Okey. Dan yang C, yang terakhir, betul-betul terakhir, iaitu apakah nombor di sini jika kita diberikan 500 tambah 900,000 tambah tak tahu tambah 2. Soalan paling sukar. Kerana ramai ibu bapa yang saudara mara cikgu yang tanya cikgu. Okey? Jadi sebenarnya soalan ini kamu boleh ikut suka hati kamu saja nak isi. Dengan syarat kamu jangan isi yang 100,000. Kamu jangan isi yang 100. Dan jangan lagi ada yang sah. Jadi nilai di sini boleh kamu letak apa-apa nilai digit, bukan 100,000, bukan 100 dan bukan sah. Contohnya, kamu nak letak 10. Kamu boleh letak 80. Letak sini dulu. Okey? Bila kamu dah letak 80, jadi baru boleh letak di sini. Okey? Jadi nak letak tu macam mana? Complicated. Okey, jadi apa kamu buat? Kamu campurkan nombor ini cara biasa, iaitu 900,000, cikgu tulis kat sini je lah. Tambah 500. 500 dekat bawah sini. 80. 80 di sini. 2 di bawah sini sekali. Jadi di sini akan jadi 2 sini 8 5 0 0 9. Jadi akan jadi 900,580. Okey, jadi sebelum cikgu hentikan, kena beritahu lagi, boleh je jika kamu pilih kamu nak letak 8,000. Okay, tapi jawapan dia lain lah. 8,000. Contoh kalau 8,000, jadi di sini akan jadi nombor 8,000,000,8 di sini. Jadi yang bawah ini akan jadi nombor yang lain. Di sini 2,0,5,8,0,9. Jadi di sini, okey, kita letak nombor lain sajalah. Okey, dia akan jadi 9,0,8,5,0,2. Jadi semuanya betul. Cikgu kamu akan tanda betul jika jawapan tersebut menepati kehendak soalan. Assalamualaikum.